Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan guru SK Bandar Tenggara 1. Okey, baiklah. Hari ini saya sebagai guru penyelaras ICT dan Delima menyarankan kepada semua guru, semua rakan-rakan guru supaya bertindak segera buka Delima cikgu-cikgu sekalian, kemudian tengok kepada Delima Flix. Kita ada fungsi baru iaitu Delima Flix. Jadi saya harap cikgu segera tekan Delima Flix. Okey, kemudian cikgu pilih kategori guru, log masuk. Okey. Bila cikgu pertama kali log masuk, nanti dia ada beberapa perkara yang cikgu kena lengkapkan lah, dan lengkapkan sahaja. Kemudian ataupun cikgu boleh ignore, kalau boleh close saja apa yang disuruh buat tu. Tapi yang penting cikgu buat pergi kat tetapan ni. Okey. Pergi kat tetapan, cikgu nama cikgu, nama sekolah. Okey, nama sekolah ni cikgu tak boleh type. Cikgu kena scroll. Sabar sikit, dia lambat. Cikgu kena scroll sampai cikgu jumpa SK Bandar Tenggara 1. Dia kena scroll satu-satu, pilih. Kemudian lengkapkan jantina dan simpan. Okay, kenapa saya minta cikgu buat cepat? Sebab nanti mesti ada keluar dashboard sekolah mana yang dah berapa persen login ke Delima Flix. Jadi saya harap cikgu-cikgu semua bertindak segera supaya sekolah kita tak terlibat. Supaya sekolah kita punya persen login Delima Flix ni tinggilah. Kita belum fikir tentang penggunaan lagi. Sekarang kita fikir login dulu. Saya harap 100% boleh login segera. Jadi dah tu simpan. Sambung balik. Simpan. Ya, saya pasti. Kemudian cikgu bolehlah pergi ke koleksi utama. Dan cikgu bolehlah tengok apa yang ada kat dalam Delima Flix. Ada banyak video PDP yang cikgu boleh tonton. Okey, sekian saja daripada saya oleh kerana internet